Kita telah memasuki hari protes ke-11 berturut-turut di Cuba dan keadaan di pulau itu secara rasmi telah menjadi tidak terkawal. Kita tidak lagi hanya melihat orang mengetuk periuk dan kuali dalam gelap. Kita melihat ibu pejabat Parti Komunis dibakar. Untuk penjelasan, itu bukan metafora. Penunjuk perasaan di moron menyerbu pejabat Parti Komunis, mengheret perabot ke jalan dan membakarnya. Pasukan keselamatan berada di kawasan itu dan hanya memerhati. Rejim sama yang memenjarakan penunjuk perasaan selama 22 tahun pada 2021 hanya berdiri di situ ketika pejabatnya terbakar. Pasukan keselamatan pastinya mahu menumpaskan protes ini sebelum ia merebak lebih jauh. Jika mereka boleh hentikan protes dalam satu malam, mereka pasti lakukan. Tapi kini kerajaan hadapi masalah lebih besar dari beberapa demonstrasi. Kali ini, bukan sekadar satu kejiranan atau bandar yang marah. Kemarahan ini ada di mana-mana. Sejak 7 Mac protes telah meletus hampir serentak di seluruh negara. Di Havana, Ciego de Avila, Matanzas dan Santiago de Cuba. Semuanya bermula dengan kegagalan loji jana kuasa. Pada 4 Mac, kerosakan dandang di loji termoelektrik Antonio Guitatas, Matanzas menyebabkan gangguan bekalan elektrik hampir seluruh pulau. Dalam beberapa jam saja, kira-kira 80% Cuba menjadi gelap. Itu bermakna lebih kurang 7 juta orang tiba-tiba terputus bekalan elektrik. Kawasan kejiranan dilanda kegelapan, dengan beberapa tempat gelap sepenuhnya selama 51 jam berturut-turut. Cuba kini memasuki minggu ketiga tanpa bekalan elektrik yang stabil. Hospital kini bergantung pada penjana sandaran yang juga hampir kehabisan bahan api. Di Havana, kedai roti telah kembali ke zaman dahulu, membakar roti menggunakan kayu api kerana tiada lagi gas untuk menghidupkan ketuhar mereka. Sebenarnya, kerosakan dandang bukan punca krisis ini. Ia hanya mendedahkan masalah yang bermula lebih awal. Ia ialah perjanjian dua diktator yang telah meninggal, dibuat suku abad lalu. Untuk memahami bagaimana Cuba boleh berada dalam keadaan ini, anda perlu pergi lebih jauh ke belakang, iaitu ke Revolusi Cuba pada tahun 1959. Tapi sebelum kita masuk ke topik itu, hanya satu peringatan ringkas untuk tekan butang langgan di bawah jika anda belum berbuat demikian. Ia memang sangat bermakna untuk kami. Baiklah, sekarang mari kita mulakan. Revolusi itu mendapat sokongan rakyat kerana memperkenalkan penjagaan kesihatan percuma, pendidikan sejagat dan pembaharuan tanah besar-besaran. Golongan miskin luar bandar yang sebelum ini diabaikan rejim disokong Amerika Syarikat kini mendapat kontrak sosial sebenar dengan kerajaan baru. Dari segi ekonomi, Cuba merdeka sentiasa dalam keadaan goyah. Pulau itu menghasilkan gula, sedikit tembakau, sedikit nikel. Itu sahaja. Dan kemudian hampir sejurus selepas revolusi, keadaan menjadi lebih sukar. Pada 1960, Amerika Syarikat mengenakan sekatan perdagangan yang memutuskan Cuba dari pasaran terbesar dan rakan dagang terdekatnya. Pulau itu tiba-tiba terpaksa bertahan tanpa sistem ekonominya. Cuba memerlukan talian hayat, penaung yang berkuasa dan sanggup memastikan ekonominya terus bertahan. Dan mereka menemuinya. Kesatuan Soviet segera campur tangan. Perjanjian ini mudah dan murah hati. Cuba akan bersekutu politik dan tentera dengan Moskow, menjadi pos hadapan Soviet di hemisfera barat serta mempromosi kejayaan sosialisme di Amerika Latin. Sebagai balasan, Soviet akan membiayai ekonomi Cuba. Mereka membeli gula Kuba pada harga yang sangat tinggi, kadang-kadang 4 atau 5 kali ganda lebih mahal daripada pasaran global, dan membanjiri pulau itu dengan minyak murah, sebahagiannya boleh dieksport semula oleh Havana untuk mendapatkan mata wang asing. Akhir 1980-an, subsidi mencecah $4.3 bilion setahun, iaitu 21% hasil negara kasar Cuba. Ini adalah tahap kebergantungan yang luar biasa. Secara ringkas, ekonomi Kuba adalah subsidi Soviet dengan sebuah pulau yang terikat padanya. Tetapi kemudian pada tahun 1991, Kesatuan Soviet runtuh. Kejutan yang melanda Kuba selepas itu masih dikenang sebagai tempoh khas dan ia amat memusnahkan. Antara tahun 1989 dan 1993, KDNK Cuba merosot kira-kira 1/3. Import dan ekspor kedua-duanya merosot lebih daripada 80% dan penghantaran minyak yang menjana grid elektrik negara itu jatuh kepada sebahagian kecil sahaja berbanding sebelumnya. Kesan kepada kehidupan harian sangat teruk. Rakyat Cuba pernah susut berat badan sekitar 20 paun secara purata akibat kekurangan makanan. Orang ramai makan apa saja yang dijumpai. Kadang-kadang, benda yang dulu bukan makanan. Penurunan kalori harian sangat teruk hingga kertas kerja Canadian Medical Association Journal menggambarkannya seperti kebuluran di beberapa kawasan. Namun, rejim itu tetap bertahan
Ia bertahan sebahagiannya melalui kawalan otoritarian yang ketat, tetapi juga melalui beberapa penyesuaian ekonomi yang dilakukan dengan berat hati. Kerajaan menghalalkan penggunaan dolar Amerika, membuka sebahagian ekonomi kepada pelancongan dan membenarkan perniagaan kecil swasta beroperasi secara terhad. Reformasi ini hanya menstabilkan keadaan untuk elak kejatuhan, tetapi tidak selesaikan masalah asas. Cuba masih pulau dengan kekangan sama. Hampir tiada sumber asli, tiada minyak domestik dan tiada rakan dagang kuat yang sudi subsidi ekonomi. Pada 1998, bekas tentera payung terjun, Hugo Chavez, menang pilihan raya Presiden Venezuela. Bagi Cuba, ia seperti mendapat kesatuan Soviet kedua. Chavez sangat berpegang pada ideologinya. Beberapa tahun sebelum itu, pada tahun 1992, beliau telah cuba menggulingkan kerajaan Venezuela dalam satu rampasan kuasa yang gagal dan akhirnya dipenjarakan. Tetapi masa dalam penjara itu tidak mematahkan semangatnya. Sebaliknya, ia mengukuhkan pandangan dunianya. Beliau menghabiskan masa membaca teori politik, mengkaji gerakan revolusi dan membentuk visi Amerika Latin yang dipengaruhi idealisme Fidel Castro yang pernah ditemui dan dikagumi beliau. Fidel Castro segera memahami dengan siapa beliau berurusan. Hugo Chavez bukan sekadar seorang ahli politik biasa yang singgah di Havana. Beliau merupakan sekutu ideologi jangka panjang yang menguasai salah sebuah negara paling kaya dengan minyak di dunia. Apabila Hugo Chavez melawat Kuba pada 1998, Fidel Castro melayannya seperti saudara dalam revolusi. Beliau menawarkan Hugo Chavez kediaman mewah di Havana yang baru dipulihkan untuk lawatan Paus John Paul II, lengkap dengan siling fresko dan marmar Itali. Tidak lama kemudian, hubungan itu menjadi lebih mendalam daripada sekadar demokrasi biasa. Ketika sekumpulan pegawai Venezuela menggulingkan Hugo Chavez seketika dalam rampasan kuasa pada 2002, Fidel Castro adalah antara pemimpin pertama yang menghubunginya dan menggesanya agar tidak menyerahkan kuasa, sebaliknya berjuang untuk kembali. Kedua-dua negara jelas dengan keperluan mereka. Cuba sangat memerlukan minyak dan Venezuela memerlukan kepakaran dan tenaga kerja yang tidak dimilikinya. Jadi, pada tahun 2000, Hugo Chavez dan Fidel Castro telah membuat salah satu perjanjian ekonomi yang paling pelik dalam dunia moden. Venezuela mula menghantar kira-kira 53,000 tong minyak kepada Cuba setiap hari. Dari masa ke masa, jumlah itu meningkat kepada 90 hingga 100,000 tong sehari pada kemuncaknya. Kebanyakannya dengan diskaun besar, bermakna Cuba tidak membayar harga yang hampir dengan harga pasaran global biasa. Sebagai balasan, Cuba tidak menghantar wang, tetapi menghantar orang. Doktor-doktor Cuba membanjiri kawasan kejiranan termiskin di Venezuela melalui program seperti Barrio Adentro, membuka klinik untuk komuniti yang jarang berjumpa doktor sebelum ini. Lebih 30,000 petugas perubatan Cuba pernah bekerja di Venezuela. Selain guru, jurulatih sukan dan pakar teknikal turut dihantar. Havana secara rahsia menghantar penyasihat perisikan yang bekerjasama dengan kepimpinan Venezuela serta membantu membina sebahagian daripada sistem keselamatan dan pemantauan negara itu. Menjelang awal tahun 2010-an, talian hayat Venezuela sangat besar. Minyak dan sokongan ekonomi Venezuela menyumbang besar kepada ekonomi Cuba. Malah pada beberapa tahun, ia menyaingi atau melebihi sokongan yang pernah diterima pulau itu daripada Kesatuan Soviet. Rejim Cuba menjadi begitu selesa bergantung kepada talian hayat luar sehingga mereka tidak pernah benar-benar menyelesaikan masalah mendalam dalam ekonomi mereka sendiri. Daripada merombak sistem, memodernkan infrastruktur atau mempelbagaikan pengeluaran, Havana hanya bergantung pada pihak yang memastikan negara terus berjalan. Pertamanya, Kesatuan Soviet. Kemudiannya, Venezuela. Namun, perjanjian itu mengandaikan Venezuela sentiasa ada lebihan wang minyak. Satu andaian yang rapuh. Pada Mac 2013, Hugo Chavez meninggal akibat kanser. Pengganti pilihannya, bekas pemandu bas dan pemimpin Kesatuan Sekerja Nicolas Maduro mengambil alih kuasa. Ekonomi Venezuela mula goyah hampir serta-merta. Pada era Chavez, ekonomi Venezuela bergantung sepenuhnya kepada minyak, mengepam berjuta-juta tong sehari dan memperoleh banyak wang. Namun, kebanyakan wang itu digunakan untuk program sosial dan naungan politik, bukan untuk penyelenggaraan ladang minyak, memodernkan loji penapisan atau mengukuhkan syarikat minyak negara. Selagi harga minyak kekal tinggi, sistem itu terus berfungsi. Kemudian, pada tahun 2014, harga minyak global merudum dan Venezuela tidak mempunyai sebarang penampan. Ekonomi negara itu runtuh. Inflasi melonjak ke tahap luar biasa dengan kadar tahunan Venezuela melebihi 1,000,000%. Pasar raya kosong dan hospital kehabisan ubat asas. Rakyat biasa, Venezuela mula kehilangan berat badan kerana makanan sukar didapati dan mahal. Banyak kajian kemudian menganggarkan bahawa secara purata, setiap orang kehilangan 10 hingga 20 paun semasa tahun-tahun terburuk krisis ini. Dan orang ramai mula meninggalkan negara,
bukan beribu-ribu tetapi berjuta-juta. Lebih 8 juta rakyat Venezuela melarikan diri semasa era Maduro, mencetuskan krisis perpindahan terbesar dalam sejarah moden hemisfera barat. Sementara itu, industri yang menampung Venezuela juga turut runtuh. Awal era Chavez, negara ini hasilkan sekitar 3 juta tong minyak sehari. Pada awal 2020-an, pengeluaran jatuh bawah 700,000 tong sehari, turun lebih 75%. Sektor itu lumpuh akibat salah urus, sekatan dan kurang pelaburan bertahun-tahun. Jurutera dan juruteknik mahir telah melarikan diri. Peralatan rosak dan jarang dibaiki. Ladang minyak yang dahulunya menggerakkan salah satu negara petro terbesar di dunia, kini tiba-tiba hanya menghasilkan sebahagian kecil daripada apa yang pernah dihasilkannya. Minyak itu telah memberikan cuba satu kehidupan kedua, dan kini ia semakin hilang, tong demi tong. Jadi penghantaran ke cuba mula berkurangan, dan kemudian ia berkurangan lagi. Menjelang 2019, Kuba hanya terima sekitar 50,000 tong sehari, hampir separuh daripada kebergantungan asalnya. Menjelang pertengahan 2020-an, penghantaran sangat tidak konsisten, hingga kerajaan cuba mencatu elektrik kerana kekurangan bahan api untuk operasi loji jana kuasa. Rusia cuba membantu, tetapi sumber mereka sudah banyak digunakan untuk perang di Ukraine dan tidak mampu menanggung bil tenaga cuba. Meksiko membantu mengisi sebahagian kekurangan itu dan pada satu ketika membekalkan kira-kira 44% daripada import minyak cuba. Tetapi sokongan itu pun hanya mampu bertahan setakat itu sahaja. China melihat bil tersebut dan memutuskan bahawa cuba tidak berbaloi untuk dibayar. Jadi, buat pertama kali sejak tahun 1959, cuba mendapati dirinya berada dalam situasi yang hampir tidak pernah dihadapinya sebelum ini. Tiada lagi negara penaung untuk bergantung. Satu perkara benar-benar buat saya marah bila membacanya. Analisis kerajaan AS yang dikongsi dengan El Nuevo Herald menunjukkan antara hujung 2024 hingga hujung 2025, Cuba terima sekitar 70,000 tong minyak sehari dari Venezuela. Namun rejim itu secara rahsia menjual semula kira-kira 40,000 tong, iaitu 60% daripadanya kepada pembeli Asia untuk dapatkan mata wang asing. Kerajaan cuba jual bahan api rakyat di pasaran global, rakyat pula hidup dalam kegelapan. Keadaan semakin rumit. Pada 3 Januari 2026, pasukan Amerika Syarikat telah menangkap Nicolas Maduro. Hampir serta-merta, bekalan minyak Venezuela yang telah menjadi kebergantungan Kuba selama bertahun-tahun terhenti. Dan sesuatu lagi berlaku pada masa yang sama, yang mungkin sama pentingnya dengan minyak itu sendiri. Kerajaan Cuba selama ini menegaskan hanya menghantar orang awam seperti doktor, jurulatih dan pendidik ke Venezuela. Sehari selepas serbuan AS, akhbar Parti Komunis Cuba siar senarai nama dan gambar. 32 warga Cuba terbunuh dalam operasi itu dan senarai menunjukkan mereka bukan doktor. Mereka termasuk pegawai dari Angkatan Bersenjata Revolusi dan ejen dari Kementerian Dalam Negeri. Individu yang dilaporkan telah bekerja dalam pasukan keselamatan peribadi Maduro dari dalam. Dan itu bukan perkara kecil. Kerajaan Cuba membina legitimasi dengan kisah kedaulatan sebagai pulau kecil yang menguruskan hal sendiri. Serbuan 3 Januari mendedahkan realiti berbeza malam itu. Inilah sebabnya, beberapa minggu kemudian, pada 29 Januari, Presiden Donald Trump menandatangani Perintah Eksekutif 14380 untuk membenarkan tarif ke atas negara pembekal minyak kepada Cuba. The New York Times menyifatkannya sekatan berkesan pertama ke atas Cuba sejak krisis peluru berpandu Cuba. Meksiko hentikan penghantaran. Rusia tidak mampu menanggung risiko tarif. Algeria tarik diri. Bekalan bahan api, Cuba menjadi hampir sifar. Kini Cuba hampir tidak mempunyai pilihan lain selain berbincang dengan Washington. Pada 13 Mac, Presiden Miguel Díaz-Canel mengesahkan di TV Nasional Cuba bahawa kerajaannya telah memulakan rundingan diplomasi dengan Amerika Syarikat. Dia menifatkan perbincangan itu penuh hormat dan fokus, mengenar pasti masalah serta mencari penyelesaian antara kedua-dua negara. Havana turut umum pembebasan 51 tahanan politik sebagai tanda niat baik. Díaz-Canel berhati-hati mengulas isu ini dan tidak pernah nyatakan permintaan Washington secara jelas. Kerajaan Cuba secara rasmi menafikan wujudnya perbincangan tentang perubahan kepimpinan. Terdapat kabar angin pentadbiran Trump mahu perjanjian yang libatkan Díaz-Canel berundur. Pegawai Rumah Putih berkata kepada wartawan minggu ini bahawa Cuba adalah negara yang gagal dan perjanjian dengan Washington boleh dibuat dengan mudah. Marco Rubio mengetuai rundingan bagi pihak Amerika. Keluarga Rubio melarikan diri dari Kuba selepas revolusi dan sepanjang kerjaya politiknya, beliau berhujah rejim Kuba tidak patut diberi laluan mudah. Jadi jika ada sesiapa di Havana yang berharap rundingan ini berakhir dengan berjabat tangan secara sopan dan jalan keluar yang terhormat untuk Díaz-Canel, mereka mungkin salah faham dengan siapa mereka berurusan. Tetapi ada masalah yang lebih besar. Negara seperti Venezuela masih mempunyai kedudukan politik
walaupun pada tahap terburuk, dengan pilihan raya dan pemimpin pembangkang. Ada institusi di mana kemarahan rakyat dapat dijadikan sesuatu yang bersifat politik. Cuba tiada parti pembangkang, pilihan raya kompetitif atau laluan undang-undang untuk rakyat cabar kerajaan menyebabkan rundingan lebih sukar.